Hello guys, anda bersama dengan saya Helmi dalam Good day, this is my call. Press play now, we're standing tall. Let us spell it H-E-L-M-Y. Sky's the limit, watch us fly. So kali ni kita nak buat challenge ataupun kita nak main game. Game apakah itu? Flying French Fries. Itu tak sama je. Kita nak main game hari ni, iaitu game Flying French Fries. Kita akan main bersama-sama dengan Zul, Sam dan juga Siti. Okay. So inilah game yang kita baru je beli tadi. Ni kita akan masukkan ke dalam ini. Saya tak nampak. Saya tak tahu yang mana. Saya tak nampak yang mana. Saya pegang. So game dia adalah bila kita tersalah tarik, boleh kumpul dia punya fries ni, dia menang. And siapa yang tarik tu automatik kalau dia banyak pun dia kalah juga. Okay, so kalau kalah ada denda lah. Alamak. Janganlah, takutlah. Kalau kalah denda, dia kena confess. Alamak. Satu soalan yang kita akan tanya, tapi dia kena jawab dengan jujur. Ni sebenarnya Boleh tak? point konten dia ni. Boleh tak? Oh, kita lat tali lat. Siapa dah start dulu? Lat tali tam tom. Zul first. Aduh, takut loh. Tarik terus Tarik sok. Wah. Aku. Risau. Takut. Okey. Aku. Takut terlompat. Ya, aku takut dia lompat. Okey. Benda ni merisaukan. Okey. Zul cepat. Lagi. Okey. Takut Aku je. pula takut ni. Weh. Okey. Okey. Selamat. Weh, takut je. Okey. Super takut. Biar aku suspend. Wah. Takut dia melompat tu je sebenarnya. Risau. Tak dapat lagi. Tadi dua tu. Okey. Selamat. Zul dah takut. Zul tak boleh benda-benda macam ni, dia nervous. Weh! Yes! Sumpah risau. Weh, lagi sikit lagi takut weh. Okey. Cepat. Zul, dia kena kipat weh. Ada dua tau kita. Bahaya je weh. Kita kau kena Zul, kalau tak aku kena. Lepas ni memang aku kena lah weh. Satu je. Balik pun. Sorry guys Semua Dia terkejut terkejut sampai aku ni. tergegor gitu. Aku terkejut. Sebab aku terkejut. Aku ingat aku kena lagi. Okay, aku tanya soalan ni. Between Sam, Siti dengan aku, one day, kalau contohnya kita salah seorang lemas, siapa yang kau akan selamatkan? Orang yang macam Orang tak tahu nak tanya sebab. Aku tanya. Kalau kau je seorang dekat tebing tu, dan kita orang tengah lemas ni, tiga-tiga tengah apa? Tolong Zul, tolong macam tu. Siapa yang kau akan selamatkan? Zul, kau jawab je apa-apa Okay Zul. lah. Paling tu pun aku benci kau macam tu je. Okay lah kau lah. Kau akan selamatkan aku? Kenapa? Tak tahu. Ini satu game. Satu game. Last Awal-awal. Takut awal-awal ni. Itulah tu. Sumpah aku takut dia punya menonton. Dia nervous kan? Dia nervous. Sam. Cepat. Janganlah. Aku last pula ni aku takut. Kau lah. Wah. Dapat fries. Sebab dia ada tali lah. Dia macam Dia macam tak, kau tak rasa macam Tak mana tu rasa. akan sangkut. ada tali. Macam Weh terabu. Terabu satu kali. So nampaknya Siti dah kalah. Siti ni best kau tanya soalan ni. Apa first impression Siti mula-mula masuk kerja dekat tempat kerja tu lah? Helmi, Zul, Sam. First impression. Wow. Kalau Helmi first impression, nampak ah dia happy go lucky lah. Shish, aku happy go lucky. Nampak Tak sangat. matang lah. Sebab dia je yang macam excited lah. Dia nampak sebaya kita orang.
Tak Oh, rasa memang muda pun. ni. Aku rasa bagi korang weh. Sebab vibe dia kot. Sebab vibe Aku dia. rasa bagi korang okey lah. okey Kenapa lah. aku Boleh lah. Kalau Zul, nampak dia pendiam. Macam tegas sikit mada. Macam garang kan? Jadi macam Sekejeli macam. betul. Macam ni. Tapi Salah buang sikit jam. tapi bila tanya minta tolong, dia okey je. Suara dia okey je macam. Tapi kau kena minta tolong cara elok lah. Kau tak dia akan muncung. Zul. Okay, lepas tu Okay. Sam. Sebab tadi Sam baru masuk kerja, nampak Sam seorang yang pemalu. Yang memang menjaga. Tilat. Nampaklah, tu nampak macam yang apa ni, Sam nampak matang lah. Lagi aku daripada aku kan. Daripada aku Sam kena matang kan. Aku lagi tua So ni. maknanya lagi tua Sam dah. Tapi nampak Sam tua, cuma nampak macam gaya lah. Macam Gaya tua. Bukan aku je. Tak payah nak habis. Gaya matang. gaya matang lah. Sebab nampak lah macam kalau kat tempat kerja kita kan, macam semua orang kan nampak macam City cover. macam Siti takut Sam tak tegur esok. So, itulah sahaja konten kita kali ni. Tapi next time Amy akan bawa lagi kita punya flying french fries ni. Jumpa kawan-kawan Amy lagi next time. Sebab benda ni menyeronokkan guys. Memang best gila. Tapi satu fries dah hilang Nanti kita share balik. Tapi dalam kereta je. Kita jumpa lagi dalam next video nanti. Bye-bye.